Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, salam semua. Okay, salam sejahtera. Okay, semoga anda semua sihat lah. Sihat walafiat. Ustaz doakan yang mana sakit, minta Allah Ta'ala sembuhkan. Yang mana susah, minta Allah Ta'ala senangkan. Yang mana yang ada kesempitan, minta Allah Ta'ala lapangkan. Yang mana rezeki kepepet, rezeki yang dipicit, minta Allah Ta'ala luaskan rezeki anda. Okay, InsyaAllah. Sama-sama kita doakanlah, dan semoga anda semua mendapat kesihatan yang baik dan mendapat kejayaan yang sebesar-besarnya, insya-Allah, kejayaan dunia dan juga akhirat, iaitu bala tentera ghaib. Ramai orang tadi pun, ustaz ni pakai jin, ustaz. Dia kata tak ada, bukan jin dia semua. Itu cuma sebagai iklan saja untuk kita, untuk nak marketing strategi lah. Sebenarnya amalan tu memang akan mendatangkan dapat bantuan secara gaib ni, secara gaib oleh yang akan oleh Allah Taala. Biar siapa yang mendoakan berdoa yang Ustaz akan kongsikan, insya-Allah akan dapat bantuan gaib. Gaib tu siapa dosa? Malaikat biasanya, malaikat. Tapi kalau tanya kenapa, siapa kita ni malaikat nak datang tolong kita, iaitu harus bagi Allah Taala. Dia tak kira dah semua. Tidak semestinya seorang yang alim tu sentiasa malaikat ada bersama, tak ada dah semua. Kita kena ingat kita semua. Ini harus bagi Allah Taala. Bukan semua orang alim ada malaikat bersama dia. Ada semua orang alim masuk syurga. Bukan, tidak mesti tuan semua. Harus bagi Allah Taala ada orang yang alim tuan semua. Alim, doa dikabulkan Allah Taala, tetapi akhirnya dia mati kufur pun Allah Taala. Jangan dia dah. Orang kata janganlah kita underestimate seseorang tu, insya-Allah. Dan kita pun jangan rasa rendah diri. Insya-Allah bila kita berdoa, ud'uni astajib lakum. Allah kita berdoa, Allah Taala terima doa kita. Walaupun siapa kita semua. Walaupun kita seorang penjahat sekalipun, walaupun kita orang penzina, walaupun kita seorang perompak, walaupun kita adalah pencuri, walaupun kita ni tak pernah buat amal, tak pernah bangun malam pun, kita berdoa, Allah Ta'ala akan kabul. Ini tanya kasih sayang Allah Ta'ala, adilnya Allah Ta'ala semua. Jangan risau semua. Jangan siapa aku nak dapat bantuan sebegitunya. Tak ada tuan. Jadi Ustaz nak kongsi kepada anda ni, iaitu satu amalan yang mana tuan doa saja, angkat tangan saya doa semua, insya-Allah akan datang bantuan gaib pada Allah Ta'ala. Tapi di samping tu juga semua, Ustaz akan bagi bonus. Okay, siapa yang daftar awal, untuk Sabtu ni, tak lama dah. Hari ni Khamis, Jumaat, Sabtu. Maka tuan semua tuan akan dapat bonus. Satu bonus ni biasa tuan semua. Kalau kadang-kadang Ustaz selalu datang telefon pada Ustaz, kata Ustaz, saya dihina oleh orang, saya dihina oleh bos, saya dihina oleh orang bawah saya dihina oleh rakan-rakan taulan yang menghina saya dihina oleh saudara-saudara saya dihina oleh musuh saya dah macam-macam penghinaan berlaku dan semua. Bila kita ada kekurangan pada diri kita. Jangan itu tuan-tuan semua, manusia semua ada kekurangan. Tak ada satu orang pun lebih yang sempurna, yang kamil ialah Rasulullah SAW saja semua. Yang lain selain pada Rasulullah SAW, semuanya tak sempurna. Apatah lagi macam ustaz ni tuan semua, makin tak sempurna sama. Jadi bagi anda yang sering dihina, sering dicaci, dimaki, dicerca dan semua, ada satu kaedah ustaz akan bagi dan semua. Tuan-tuan baca doa dalam sujud, tuan-tuan baca 3 kali je. InsyaAllah tuan-tuan baca 3 kali tuan semua. InsyaAllah tuan semua. Orang yang menghina anda tu, dia juga akan dihina. Dihina bahkan berkali-kali ganda dihina oleh orang lain pula tuan semua akan menghina dia. InsyaAllah kalau anda nak bonus ni, anda join dalam Bala Tentera Ghaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.